Okey, dalam video kali ini kita akan buat tutorial menggunakan AutoCAD 2D drawing untuk practical work 2 kita, dan seperti yang kita lihat kita punya detail drawing ni. Kita buka AutoCAD, kemudian kita select new dan kita pilih template kita, CAD. Okay, first kita kena setting kita punya unit, type command unit. Okay, command unit. And then kita, type unit, enter. And then kita setting kita punya precision dan juga kita punya unit lah, millimeter. Klik OK. Okay, first kita akan draw bulatan dekat tengah ni. Select circle. Kat sini ada circle, radius. Okay, kemudian draw saja kat mana yang kita nak. Kita masukkan kita punya radius R22 dan R12. 22, enter. And then R12, enter. Next kita akan buat polygon di dalam bulatan ini. Jadi kita pilih polygon, ada pada icon tool rectangle ni, kat bawah ada polygon. Pilih polygon dan kita pilih kita punya center polygon ini, kita snap. Kita masukkan dulu sisi polygon kita. Jadi yang ni kita 6 sisi lah dia punya polygon. Kita type 6 dan enter. Kemudian kita pilih kita punya center polygon. And then kita pilih inscribe in center. Maksudnya polygon ini berada dalam bulatan. Okay, kita type I, enter. Okay, kita jarak, masukkan jarak dia lah, jarak radius dia. Dalam soalan ni kita punya diameter 14, diameter bulatan ni 14. Okay, ujung ke ujung ni maksudnya dia sentuh lilitan bulatan. Jadi 14 bagi 2, 7. Kita masukkan 7, enter. Okay, kita siap kita punya polygon dan dua bulatan ni. Next kita akan buat bulatan kat tepi ni. Jadi untuk buat bulatan kat tepi ni dengan jarak dia 41 mm, dia punya titik pusat. Kita draw satu line sebagai kita punya rujukan. Okay, draw satu line ke sini. Jarak dia 41. Enter. Kemudian kita draw circle, radius. Okay, dia punya diameter, radius dia ialah R6 dan R9. So, 9, enter. Circle 6. Enter. Kita dapat dua bulatan ni. Next kita akan buat bulatan kat bawah ni. Jarak dia 49 dan 33 ke bawah. So, macam biasa kita kena createkan line untuk rujukan kita ke kiri ni. 49, enter. Kemudian dragkan mouse ke bawah. Dragkan mouse ke bawah. 33, enter. Okay, ini adalah kita punya center lah untuk bulatan kita. Okay, kita punya bulatan R6 dan R12. So, 12, enter. Circle R6, enter. Okay. And then kita boleh delete kita punya garisan ni. Garisan rujukan kita. Kita boleh delete, select dan juga delete. Kita select dan delete. Okey, kita akan buat lengkuk yang bertangenkan
bulatan-bulatan kita ni lah. Jadi macam mana nak buat? Kita pilih tangent, radius. Bulatan tangent. Kemudian masukkan radius lah. Okey. Kita klik tangent, radius. Okey, untuk bulatan kat bawah ni dia lengkup ke dalam. Jadi kita pilih belah dalam. Dia punya lilit ni lah, sentuhan tangent ni kat dalam. Kita pilih kat dalam ni. Kemudian kita gerakkan mouse ke bawah ni. And then kita masukkan dia punya radius. Iaitu arc 20. Klik tekan enter. So kita dapat satu lengkuk yang bersentuh tangent. Sama juga ke atas ni, kita select tangent radius circle. Kemudian dia lengkuk dia ke arah luar macam ni. Jadi kita pilih kat luar dia punya sentuhan tangent ni. Kemudian kita gerakkan mouse ke bawah dan kita masukkan nilai arc 62. Okey, kita dapat lengkuk kat sini lah. Okey, kalau kita nak trim dulu, kita boleh trim. Kat sini ada trim. Kita buangkan garisan yang kita tak nak. Okey. Kita buang garisan yang kita tak nak. Dan garisan yang lebih ni, kita boleh select dan klik. Select dan tekan delete button lah pada keyboard. So, kita dah siap dua lengkuk ni. Next, kita akan buat lengkuk arc 100 atas dan bawah ni. Jadi, kita pilih sama tangent, radius. And then, kita pilih lengkuk bulatan sebelah atas ni dan juga atas ni. Tegakkan mouse ke bawah dan type 100. Enter. Dan kita trim. And then, bulatan dekat bawah pula. Okay, type 100, enter. Okay, kita tengok kat sini. Dia ke dalam, jadi kita kena pilih pilihan kita tu, kita keluar sikit. Keluar sini. Dan keluar sini. Dan kita gerakkan mouse ke atas. 100. Okay, barulah dia akan masuk ke bentuk dia macam tu lah. Okay, trim. Trim. Kita trim. So, kita delete garisan yang lebih. Okay, apa lagi yang kita perlu trim? Okay, kat sini. Dia tak ada bulatan tu. Kita trim kat sini. Okay, ini kita punya geometri kita lah. Yang kita nak lukis. Dah siap. Okay, kita nak alih. Kalau kita nak alih ke sini, kita boleh select move icon. Kemudian kita dragkan kita punya geometri ni. Kita nak select geometri, kita left click. Kemudian drag mouse and left click. Kemudian enter. And kita select point rujukan yang kita nak alih ni lah. Okay, saya alih ke sini. Kemudian select. Okay, kita dah alihkan. Okay, next kita akan buat center mark pada setiap bulatan yang ada ni. Macam mana kita nak buat center mark? Kita pergi kepada annotate. Ni kat sini ada annotate. Kemudian kita cari center mark dekat sini. Kita cari center mark kat sini. Kita klik center mark. Kemudian kita pilih bulatan yang kita akan buat center mark. Okey, seterusnya okey, enter. Tekan enter. Seterusnya kita akan buat dimension lah untuk kita punya geometri ni. Pergi dekat home semula. Ada dimension dekat sini, ada dimension. Okey, dimension ni general dimension. Kemudian kita ada jenis-jenis dimension yang kita boleh buat lah. Kita expandkan ni. Kita ada linear, align, angular, arc, radius dan sebagainya lah.
So kita nak buat yang radius dulu. Okay, kita select radius dimension. Kita select lilitan bulatan ni. Kita pun okay, kita pun klik lah. Okay, klik sini. Okay, dia kecil lagi, tak apa. Kita boleh edit dimension style nanti. Okay, kita pilih dulu. Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak edit dimension lah. Okay. Okay, kita punya dimension. Macam mana kita nak edit dimension kita? Jadi kita pergi kepada dimension ini. Kita annotation ini kita pergi kepada expandkan dia. Kemudian dekat standard ni tepi ni ada dimension style. Kita select dimension style, modify. Kemudian kita pergi kepada primary unit ni. Primary unit. Okay, titik perpuluhan kita nak kosong. Kemudian kita pergi kepada fit. Okay, kita punya scale ni sekarang 1 scale dia kecil. Kita buatlah contoh 10. Kita klik OK. And then close. Dia akan besar lah kita punya dimension ni. Okay, next kita akan tarik dimension linear dimension. Linear dimension. Okay, kita nak tahu jarak 41, 9, 33 ni lah. Kita select linear dimension. Okay, snapkan pada titik pusat ini ke sini. Okay, kita drag ke bawah. Okay, 41. And then select linear dimension. Dari sini ke sini 9. Kemudian linear dimension dari sini titik pusat ke sini. Okay, zoom kalau tak boleh snap kita zoom. Okay, 49. And then daripada titik pusat ini ke titik pusat ini dia punya tinggi 33. Okay, next kita punya dimension. Kita ambil linear daripada titik ni ke titik ini. Okay, kita tak dapat lah. Kalau kita ambil linear, dia dapat tinggi dia. Okay, jadi kita kena pilih. Kat linear ni, kita pilih align. Kita select align. Kita pilih endpoint kat sini dan juga endpoint kat sini. Barulah kita dapat 14 ni. Dia punya diameter. Okey, baik. Kita check semula. Kita punya dimension ni. Okey, dah cukup ke belum? Kalau dah cukup. Okay, ada satu lagi. Arc 100 ini. Kita pilih radius. Okey, radius. Ataupun kita boleh pilih okey, tak apa, kita pilih radius, kita select ini. Sorry, ni arc length, kita pilih radius. Radius, select. Okey, kita dapat arc 100. Radius, select. Kita dapat arc 100. Jadi so kita dah siap lah kita punya modeling ni. Okey, next kita akan belajar ataupun kita akan buat macam mana kita nak createkan layer. Okey, katakan saya nak buat macam ni. Okey, dia punya warna layer untuk dimension berbeza dengan layer untuk objek. Kemudian layer untuk center mark pun berbeza dengan layer untuk objek. Jadi kita pergi kepada layer kat sini, layer properties, select layer properties. Okey. Kat sini kita ada satu saja layer by default.
Okay, kemudian kita boleh addkan new layer. Kita right click. Kemudian select new layer. So, kita boleh rename dia. Yang pertama ialah layer untuk objek. Okay. And then klik pada left click kat sini. Kemudian right click satu lagi. New layer. Dimension. Dan yang terakhir kita nak buat layer center line lah. Center line. Okay, so kita ada 3 layer yang kita akan guna. Okay, untuk objek, kita akan kekalkan warna dia. Kemudian dia punya line type continue untuk objek. Dan juga dia punya line weight. Line weight ni ketebalan dia lah. Kita buat tebal sikit untuk objek. Let's say 0.3. Okay, 0.3. Klik OK. Kemudian untuk dimension, kita nak ubah warna dia. Okay, kalau kita nak warna, kita select pada color kat sini. Kemudian kita pilih warna merah. Okay, klik OK. Nak warna apa pun tak kisah. Kemudian line type ni kita kekalkan continuous. Okay, bersambung lah maksudnya. Kemudian line weight. Line weight ni kita ubah sikit lah. Kita nak halus. Kita buat 0.05. Okay. And then center line. Okay, center line. Warna kita kekalkan. Line type dia kita pilih center. Center. Kita boleh load dekat sini. Kita pilih center. Yang sesuai lah. Mungkin kita pilih center yang ni. Kita loadkan dulu. Okay, so kita ada center yang ini ataupun yang ni. Nanti kita tengok mana yang sesuai. Katakan kita boleh center time 2 ni. Klik OK. Kemudian kita punya line weight. Kita nak 0.05 juga. OK. Kemudian kita boleh pangkah lah. Okay, boleh pangkah. Okay, tapi dia belum lagi setting lah kita punya mana layer yang ni, yang mana layer yang tu, yang mana. Okay. Jadi yang pertama saya nak setting layer untuk kita punya objek ataupun model kita ni. Jadi macam mana cara dia? Yang pertama sekali kita drag kan. Pilih semua ni. Left click. Drag. Select. Okay. Kemudian kita pergi kepada layer. Kat sini kita boleh select objek yang ni. Okay. So dia dah jadi layer objek. Okay. Kemudian kita check lah. Kita klik pada garisan objek ni. Kita tengok layer dia ni. Betul ke objek? Okay, betul. Okay. Okay, tetapi tadi kita dah pilih sekali dengan termasuk dengan kita punya dimension ni. Jadi kita kena select dimension ni. Kita select satu dimension ni. Okay, kita nampak kat sini dia object layer. Jadi kita tak nak object layer, kita nak dimension layer. Jadi macam mana kita nak pilih dimension yang banyak ni tanpa kita pilih satu-satu? Kita pilih satu saja, right click, kita pergi kepada select similar. Dia akan select dia punya similar lah, similar yang dimension ni. Okay, tapi ada lagi yang dimension yang kita tak select. Kita pergi select dekat dimension yang kita belum select. Select, right click, select similar. Okay, kemudian ada dua lagi ni. Kita select. Manual pun tak apa, dua je. Okay, so kita dah select. Okay, satu lagi ni. Select. Okay, kita dah select semua dimension. Kita pergi dekat layer ni. Kita klik pada dimension layer. Okay, so dia akan bertukar kepada layer dimension warna merah lah. Okay, next kita nak buat layer untuk center mark ni. Select center mark satu. Kemudian right click. Kita ada 3 layer. Kita 3 center mark. Kita pilih select similar. Dia select semua. Kemudian klik pada layer ini. Dan pilih center line. Okay. So dia dah
dah pilih lah center line ni. Baik. Kita dah siap kita punya objek. Okay, now kita akan masukkan objek ni ke dalam kita punya layout lah. Okay, macam biasa, okay, kita pergi pada layout. Okay. Dan kita right click pada layout ni. Okay, tutorial sebelum ni kita dah tunjuk macam mana kita nak masukkan apa nama title block. Jadi kita pilih dulu kertas. Setup dulu manager ni. Kita modify, kita nak pilih kertas. Okay, paper size ni kita pilih. Okay, kita pilih yang ISO full bleed A3 ISO full bleed A3. Ni. Okay. Full bleed A3, okey, kat sini. Okay, so kita dah pilih ISO full bleed A3. Jangan lupa scale dia 1:1. Okey, kemudian kita klik okey. Close. Jadi besarlah kertas ni banding dengan kertas yang default tu. Yang ni kita boleh delete dulu. Okey. Kita akan masukkan title block kita. Pergi dekat insert ke atas ni. Insert. Okey. Cari kita punya title block. Okey. Kat sini ada title block. Okey. Yang ni kot. Okey. Apa yang ni lah. Katakan ni title block kita. Okay, title block kita letak saja kat mana-mana. Kita bangkah balik. Kemudian kita kena setting lah. Kita punya title block ni masuk dalam kertas ni elok-elok. Pergi dekat layout. Sekali lagi right click. Paste setup manager. Modify. Okay, kita nak plot. Ni kat ini kita nak plot apa? Kita nak plot window. Window tu window yang mana? Window kita punya title block ni. Select endpoint sini dan select endpoint dekat sini. Okay, dia akan masuk. Kemudian kita buat center plot. Klik OK. And then close. Dia akan masuklah kat sini. Okay, ini kita punya title block kita. Kita nak ubah kita punya title block ni. Contoh kat sini date. Date kita nak ubah. Kita double klik title block ni. Kemudian kita klik OK. Dan kita boleh ubah. Kita punya double klik dekat date ni. Kita ubahlah. Date contoh 3 hari bulan 10. Okay, kemudian close text editor. Apa lagi yang kita nak ubah? Okay, let's say kita kata kita tak nak bagi tahu drawing number. Kita nak bagi tahu size kertas kita. Okay, size kertas. So, kita type kat sini size. Okay, size ni kita lebih relevan lah. Kita nak bagi tahu orang. Kita plot ni dalam size kertas apa. Kita close. Size kertas. Dan kita boleh tambah teks kat sini. Tambah teks. Kita pergi dekat home. Ada teks. Kita klik pada endpoint kat sini dan juga endpoint kat situ. Okay. Kita pun type size kita A3 tadi. A3. Okay, besarkan dia. Kat sini kita besarkan dia. Okay, 10. Close text editor. Kita boleh movekan dia. Kita nak move kat tengah ke apa ke. Kita ikut. Inilah. Kita punya move. Okay, so kita dapatlah edit title block kita. Next, scale kita. Kita tengok dulu macam mana kita nak buat scale nanti. Okay, save. Jadi dia akan ubahlah kita punya title block ni. Okay, kita nak masukkan kita punya model. Model kita ni. Ni model. Ni model. Model kita ni. Okay, kita boleh gunakan kaedah clipboard. Clipboard ni kita boleh copy. Pergi kat sini copy clip. Copy clip. Okay. Kemudian left click. Select. Untuk kita select all ni. Ada satu tertinggal ni. Kita select. Dan select. Kemudian klik enter. Enter. Dia dah copy lah. Pergi dekat layout. Okay. Ctrl V. Okay. Kita pun susun kita punya
Ni lah. Okey. Dia ada kat tengah-tengah ni. Tapi ini adalah skala 1:1 lah. Kita punya geometri ataupun model kita ni. Okay, let's say kita nak buat skala 2:1. Kita nak besarkan dia macam mana? Kita pergi dekat model. Sini kita akan scalekan dia. Okay, kat sini ada modify, ada scale. Select scale. Dan select object. Dragkan semua. Pastikan pilih semua objek. Okay, klik enter. Tekan enter. Kemudian pilih mana-mana base point dia. Contoh kat sini saya pilih titik pusat ni sebagai base point dia. Okay, select. Okay, ni kita baru nampak dia. Kita boleh besar dan kecil. Okay, berapa scale kita? Kita type saja 2. Type 2. Okay, kat sini kita type 2 ni. Okay, jadi kita tekan enter. Okay, sekarang dia dah jadi besar lah. Kita punya objek ni. Kat sini dia tak akan berubah sebab kita copy yang sebelum ni. Kita boleh delete. Kita delete semula kita punya ni. Kita akan masukkan semula kita punya model lah. Yang telah kita besarkan. Tetapi apakah masalah dia bila kita scale kepada 2. Dia punya dia punya dimension pun akan darab 2. Kita tak nak dimension darab 2 sebab kita nak scale saja. Kita bukan nak besarkan betul-betul. Kita nak tunjukkan orang lebih besar tapi sebenarnya nisbah dia 2:1. Jadi macam mana cara dia? Kita akan buat satu lagi dimension. Okay, dimension. Style. Okay, baik, kita pergi kepada dimension ni. Ada annotation. Okay, kat sini ada standard ni. Kita dimension style. Kita select dimension style. Okay, kita ada standard saja. Kita nak buat new. New dimension. New dimension. Kita namakan dia. Select new tadi. Kita namakan dia sebagai scale. Scale 2 lah. Scale 2. Dimension. Maksudnya dimension ni ialah kita dah scale kepada 2. Kemudian klik continue. Okay, kita akan setting kat sini. Iaitu scale factor. Okay, apabila kita scale factor kita nak buat, kita kena bahagi satu ni, scale ni bahagi kepada scale yang kita buat. Contoh tadi kita buat 2. Jadi 1 bahagi 2. Sama dengan 0.5 scale dia. Okay, scale dia 0.5. Okay, yang lain dia ikut apa yang kita dah setting tadi lah. Okay. Klik OK. Okay. Jangan lupa scale kita kena bahagi 2 lah. 0.5. Klik OK. And then close. Okay, kita select kita punya dimension. Right click. Select similar. Select yang ni. Right click. Select similar. Select apa yang belum dipilih. Kemudian kita pergi kepada standard ini. Kita expandkan dia. Kita pilih yang ni. Scale tu yang kita buat. Baru kita buat. Scale 2 dimension. So nampak dia akan bertukar kepada asal lah 100. Walaupun kita punya model dah scale kepada 2 kali ganda. Tapi kita punya dimension akan bertukar kepada asal 100. Okay, kita select. Okay, so dia punya jenis ni ialah scale yang 1/2 lah. Okay, macam mana kita movekan dia sikit. Kita move dulu dia. Okay, kita move. Kat sini. Kita akan copy balik kita punya model. Kat sini kita copy balik. Copy clipboard. Okay, select all. Dan enter. Kita dah copy. Next, pergi kepada layout. Ctrl V ataupun paste lah. Ctrl V. Okay, kita dah dapat model yang lebih besar. Okay, model yang lebih besar. Kita move. Move. Okay, tak cantik ni.
Okay, move kat tengah-tengah lah. Move kat tengah-tengah. Okay, nampak kita punya model lebih besar tapi dia punya dimension masih asal lah. Okay, kita kena ubah lah kita punya title block ni sebab kita dah buat model kita 2:1. Okay, sebab dia 2 kali ganda. Kita double klik pada title block. Kita klik OK. Kemudian kita scale ni kita ubah lah 2:1. Okay. Close tag. Close block editor save. Okay. Jadi kita dah siap kita punya model dan kita dah masukkan dalam layout. Kita dah belajar macam mana nak scale, macam mana nak apply new layer, nak setting new layer, nak warnakan layer, nak pilih garisan, jenis layer dan sebagainya kita dah buat. Jadi yang seterusnya kita boleh save ataupun printkan kita punya drawing ini dalam bentuk PDF. Okay, klik pada print ataupun plot. Okay, dan kita pergi kepada printer plot ni. Printer plotter kita ialah DWG to PDF. DWG to PDF. Okay, now kita boleh klik OK. Kita save lah kat mana-mana kita nak save. Kita namakan lah drawing kita ni. Contoh. Practical work. Practical work 2. Okay. Save. Dia akan keluarkan dalam bentuk PDF. Jadi awak boleh print. Bila kita dah buat PDF, boleh print macam biasa pada printer kita. Cumanya kat sini, nampak kat sini, belum ditukar title dekat sini, title block. Jangan lupa kita tukar title block ni. Okay, macam biasa nak tukar, kita pergi kat sini, double klik, klik OK. Okay, kat title block ni kita tukar lah. Kalau tak muat, kita buat singkatan saja. P.work, practical work 2. Close text editor, close, kemudian save. Save. So, kita kena print balik lah sebagai PDF. Klik OK. Practical. Okay, practical work ni. Save. Okay. Okay, dah. Kita tutup dulu, kena tutup dulu baru boleh replace. Okay, klik OK. Practical work 2. Yes. Okay, dia dah tukar lah kita punya PDF ni. Practical work 2. Okay, awak boleh save PDF dan boleh print macam biasa. Ini saja untuk tutorial pada video kali ini.